made in Korea. Selalunya korang mungkin biasa dengan brand macam Denso atau Senden, tapi ada satu lagi sistem aircon yang ramai orang tak pernah dengar, iaitu Hanon. Hanon Systems ni sebenarnya jenama global yang besar, cuma kebanyakan dia lebih dikenali dalam kalangan mekanik aircon sebab brand ni banyak digunakan sebagai kenderaan tertentu dengan kualiti dan spesifikasi yang memang ikut standard asal. Untuk bahagian kompresor, aku pilih ikut spek yang betul dan original untuk Mazda CX-5. Untuk Mazda CX-5 ni, part yang customer perlu tukar adalah kompresor, cooling coil, expansion valve dan receiver dryer. Kemudian aku buat setup gas baru ikut spek yang betul. Semua ni dibuat bukan sekadar nak bagi sejuk, tapi untuk pastikan sistem aircon seimbang, tahan lama dan tak timbul masalah berulang. Apa pun aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada owner Mazda CX-5 ni sebab memudahkan kerja dan meluaskan masa untuk aku troubleshoot masalah aircon kereta dia dengan betul. Bila owner bagi kepercayaan penuh, barulah mekanik boleh buat kerja dengan tenang, teliti dan ikut prosedur yang sepatutnya. Disebabkan kereta korang lah, AC Tech boleh hasilkan konten yang bermanfaat, berkongsi ilmu tentang aircon kereta. Kalau korang ada masalah aircon, bawa mai kan AC Tech, bagi aku troubleshoot masalah.